Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat lala tumis berlada menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula sediakan lala clam dan letakkan sedikit garam halus. Kemudian masukkan air, kacau dan rendam sekurang-kurangnya 20 minit. Anda dapat lihat kotoran dari air rendaman lala ini. Tapis lala clam dan basuh sekali lagi. Masukkan bawang merah, kemudian masukkan bawang putih, masukkan cili merah besar yang dibuang biji, masukkan cili merah kecil. Masukkan sedikit air, tutup dan kisar selama 10 saat, speed 10. Dah siap. Scrape down guna spatula. Kemudian masukkan cili kisar, masukkan serai yang diketuk, masukkan sedikit pes asam jawa, masukkan sos tiram. Kemudian masukkan garam, masukkan gula, masukkan minyak masak. Tutup dan tumis selama 10 minit suhu 120, speed 1. Dah siap. Keep down guna spatula. Elok je kan sambal pecah minyak? Anda boleh rasa sedikit sambal dan tambah perasa jika perlu. Saja tambahkan sedikit gula lagi. Masukkan lala clam yang dibasuh tadi. Tutup dan masak selama 6 hingga 7 minit suhu 120, reverse speed 0.5. Dah siap. Mudah kan? Sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Bye.